Halo. Kepada fan Manchester United, aku ucapkan tahniah sebab dah layak ke final Europa League dengan menyingkirkan Athletic Bilbao. Hari tu dia bantai 3-0 dekat tempat Bilbao. Semalam 4-1, agregat 7-1. Aduh man. Final nanti korang akan berjumpa dengan Spurs, okay? Ikutkan rekod korang dengan Spurs ni tak berapa nak cantik sangat lah. Season ni je korang kalah 3 kali dengan Spurs. Tapi itulah final kan. Bola itu bulat, bukan segitiga. Macam-macam boleh jadi. Kejap. Final Europa League nanti main dekat Stadium Athletic Bilbao. Yang Man U dah main hari tu, yang dia bantai Bilbao 3-0 tu. Diorang dah main doh dekat tempat final. Aku rasa Man U boleh menang Europa League ni. Tak lupa, tahniah juga kepada Chelsea yang dah layak yang dah layak ke final Conference League. Aku rasalah tak ada masalah lah Chelsea nak menang piala tu. Kan? Fan-fan Chelsea, apa kata? Dan kepada fan-fan Arsenal, nak guna alasan apa lagi Aku sebenarnya berat nak berkata pasal Arsenal ni. Tapi itulah, berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikulnya. Aku faham sangat perasaan fan-fan Arsenal sekarang. Tak apalah, aku no comment je lah. Okay? COYG.